Kalau umur dah 40 tahun dan simpanan persaraan masih jauh daripada RM1 juta, jangan panik. Tapi jangan pula rasa masih banyak masa. Sebab yang menakutkan sebenarnya bukan umur 40 tu. Yang menakutkan adalah umur 60 tahun nanti, kita masih terpaksa bekerja sebab duit persaraan tak cukup. Saya terbaca satu artikel M-Star baru-baru ni tentang persoalan, masih sempat ke nak kumpul RM1 juta walaupun umur dah 40 tahun? Jawapannya, masih ada harapan. Menurut pakar kewangan, kalau umur 40 dan masih ada kira-kira 20 tahun lagi sebelum bersara, kita masih boleh memperbaiki kedudukan kewangan dengan konsisten menambah simpanan, meningkatkan kadar caruman dan memilih instrumen yang sesuai dengan matlamat serta tahap risiko kita. Tapi ada satu perkara yang saya rasa ramai orang terlepas pandang. RM1 juta hari ini belum tentu mempunyai kuasa beli yang sama 20 tahun akan datang. Masalah sebenar bukan sekadar nak cukupkan RM1 juta tu. Cuba bayangkan, hari ni kita fikir, aku nak ada RM1 juta bila umur 60 tahun nanti. Bagus, tapi soalan seterusnya adalah RM1 juta tu nanti boleh beli apa je? Sebab kos makanan meningkat, kos rumah meningkat, kos rawatan meningkat. Yang paling penting, mungkin hidup lebih lama selepas bersara. Malahan, artikel tersebut turut memetik pandangan ahli ekonomi bahawa RM1 juta mungkin tidak lagi mencukupi untuk kehidupan selepas bersara apabila mengambil kira kenaikan kos penjagaan kesihatan, perumahan dan keperluan harian. Jadi bagi saya, dana persaraan bukan sekadar nak kumpul angka besar je. Kita nak bina aset yang mampu membantu kita mengekalkan kuasa beli. Sebab itulah saya suka simpan emas untuk jangka panjang. Saya bukannya kata simpan emas ni confirm kaya tau. Bukan. Emas juga ada turun naik harga dan bukanlah pengganti kepada semua bentuk simpanan atau pelaburan. Tetapi untuk sebahagian daripada dana persaraan, saya melihat emas sebagai salah satu aset yang menarik untuk dipertimbangkan. Kenapa? Sebab aset ni adalah aset fizikal. Ia bukan sekadar angka dalam skrin dan kita boleh kompos sedikit demi sedikit mengikut kemampuan. Tak perlu nak tunggu ada RM10,000 baru nak mula. Tak perlu tunggu gaji besar. Penting konsisten tambah grade emas. Contoh paling mudah. Katakanlah seseorang tu umur dia 40 tahun. Dia ada 20 tahun lagi sebelum umur 60 tahun. Kalau dia tunggu nantilah bila duit banyak nanti aku baru simpan. Mungkin 5 tahun berlalu, kemudian 10 tahun pun berlalu. Tiba-tiba umur dah 50 tahun. Tinggal 10 tahun je lagi aku nak pension. Sebab tu saya lebih suka konsep simpan sikit tapi konsisten. Hari ni mungkin 0.1 gram. Bulan depan tambah lagi. Bulan berikutnya tambah lagi. Lama-lama gram emas pun terkumpul. Yang kita bina bukan sekadar jumlah duit. Kita sedang bina aset untuk masa depan. Akaun simpanan emas Gap yang Public Gold tunjukkan ni adalah satu platform untuk yang nak bina aset secara berperingkat. Salah satu cara yang mudah untuk mula adalah melalui akaun simpanan emas Gold Accumulation Program ni. Kita boleh mulakan dengan jumlah yang lebih kecil dan kumpul emas secara berperingkat. Tak perlu pening nak tunggu harga emas paling murah bila. Sebab untuk matlamat persaraan, kita bercakap tentang tempoh 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun. Bukan esok, bukan minggu depan. Untuk jangka panjang, jangan tanya harga emas mahal sangat sekarang. Nak beli ke? Tukar soalan tu kepada, kalau aku tak mula bina aset mari ni, apa yang aku akan ada bila umur 60 tahun nanti? Sebab persaraan yang tenang tak dibina pada umur 60 tahun. Ia dibina 20 tahun sebelum tu. Sedikit demi sedikit, bulan demi bulan, tahun demi tahun. Kalau umur anda dah pun 40 tahun, belum terlambat. Kalau umur 50, belum terlambat juga. Kalau umur baru 30 tahun, lagi bagus. Yang penting, jangan tunggu sampai bersara baru nak fikir. Cukup ke duit aku bersara nanti ni? Mulakan sekarang. Bina dana kecemasan. Kukuhkan simpanan, tambah aset dan pertimbangkan untuk letakkan sebahagian kekayaan anda sekarang ni dalam membantu emas sebagai simpanan jangka panjang. Sebab matlamat kita bukan sekadar aku nak kaya. Matlamat kita adalah aku nak sampai umur persaraan tanpa perlu bergantung sepenuhnya kepada anak-anak. Itulah bagi saya maksud sebenar persaraan yang tenang. Anda umur berapa tahun sekarang? Dan berapa tahun lagi nak bersara? Cuba komen. Dan saya nak tengok berapa ramai yang masih ada lagi 10 hingga 30 tahun untuk bina dana persaraan. Kalau nak mulakan simpanan emas daripada sekarang, boleh rujuk video yang saya pinkan atau DM saya. Saya tunjukkan caranya. Emas, pasport kekayaan kita semua.